Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Dua Ibnu Qayyim ingin membentangkan inovasi Smart Ecobin dalam TISF 2026 Terengganu International Science Fair, Universiti Malaysia Terengganu. Sebagai wakil Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Leyak. Penyataan masalah. Pengurusan sisa pepejal di sekolah dan kawasan awam masih kurang berkesan. Antara masalah utama ialah: pertama, murid enggan menyentuh penutup tong sampah kerana faktor kebersihan. Kedua, sampah sering tidak dibuang dengan betul menyebabkan bau, pencemaran dan pembiakan serangga. Ketiga, tahap kesedaran terhadap kebersihan dan teknologi hijau masih rendah. Keempat, tong sampah konvensional tidak mesra pengguna dan tidak menarik minat murid. Oleh itu, satu inovasi tong sampah pintar yang automatik, mesra alam dan berunsur teknologi perlu dibangunkan. Pengenalan. Smart Ecobin ialah tong sampah pintar yang menggunakan elemen pengatur caraan Arduino dan sensor untuk membuka dan menutup pintu secara automatik tanpa sentuhan. Projek ini menggabungkan teknologi digital, koding Arduino, elemen STEM, pendidikan alam sekitar, alam kebersihan dan kelestarian. Projek ini sesuai diaplikasikan dalam persekitaran sekolah sebagai alat pembelajaran dan kesedaran hijau. Objektif projek: menghasilkan tong sampah pintar yang boleh dibuka dan ditutup secara automatik, menggalakkan amalan kebersihan tanpa sentuhan, meningkatkan kesedaran murid terhadap teknologi hijau dan inovasi, menerapkan elemen STEM dan koding Arduino dalam PDP, menyokong amalan kelestarian alam sekitar di sekolah. Okay. Kelebihan projek inovasi: mengurangkan sentuhan fizikal, lebih bersih dan selamat, mesra alam dan boleh guna bahan kitar semula, menarik minat murid terhadap teknologi dan inovasi, sesuai untuk PDP, RBT, Sains, STEM dan Pertanian, kos rendah dan mudah dihasilkan, menyokong pembelajaran abad ke-21. Sustainable Development Goals (SDG). Projek Smart Ecobin menyokong beberapa matlamat pembangunan mampan SDG, antaranya SDG 3, Good Health and Wellbeing, persekitaran bersih dan bebas kuman. SDG 4, Quality Education, pembelajaran berasaskan teknologi dan inovasi. SDG 11, Sustainable Cities and Communities, pengurusan sisa yang lebih sistematik. SDG 12, Responsible Consumption and Production, amalan pengurusan sisa dan kitar semula. SDG 13, Climate Action, mengurangkan pencemaran dan menyokong kelestarian alam. Kesimpulan, Smart Ecobin merupakan suatu inovasi praktikal yang menghubungkan teknologi Arduino, kesedaran alam sekitar dan pendidikan STEM. Projek ini bukan sahaja membantu meningkatkan kebersihan persekitaran sekolah, malah melahirkan murid yang kreatif, inovatif dan prihatin terhadap kelestarian alam sekitar.